Tengah cari ni boiling. Ui, boleh tahan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, petang ni aku dengan Mak Cat kami nak main casting kat spot parit-parit macam ni ya. Hari tu ayak dia kering dalam bendang, tapi hari ni banyak balik dah bubuh dalam bendang. Tak apa, jom kita try tu. Kuat ada strike tang ni. Okey. Let's go. Bismillah. Bismillah. Oh, balah. Tak kena. Ha? Meletup kan? Try kali kena. Oi, balah. Ui, strike. Try kali kena. Oi, balah. Try kali kena. Oi, balah. Ui, strike. Ui. Ui, aku karau. Tak ada tentok. Alhamdulillah, strike pertama. Mak Cat pun balas tak kena. Aku ni makan-makan dekat tu. Tarik oi. Dia makan-makan tarik rejam oi. Sik dia solid. Alhamdulillah, strike pertama. Aduh, dah ada. Dia telan tu nak. Dia kurit. Boleh ah. Dia telan tu umpan mau tak dekat. Wah. Wish, apa ni? Bismillah. Wih, makai. Oh. Oh, strike. Allah, lucu. Wih. Besar weh. Bau tarik ah. Tarik balas tu weh. Bismillah. Oh, ada yuk. Ui, strike. Ui, sangkut tu pula. Ui, ni jenis makan tarik tu ni. Macam tadi kau. Tempat sama 2 ekor. Dia balas kali ke 2 tadi lucu dah. Rezeki tak ke mana ni dah. Oh. Menggunakan rak bitoyol AAC. Padu ya mak. Apa rezeki. Alhamdulillah. Tambah dalam tu. Mau balah. Mak Cat. Dah Mak Cat. Oh, Mak Cat strike. Tak gumpau. Cat tak gumpau. Tempat sama 3 ekor naik. Mantap. Boleh lah. Curut ni lepas ni. Balah 2. Lepas ni. Balah aku nak ambil buat kering. Ada orang Pahang nak beli. Orang Pahang. Duduk ni. Duduk Pahang. Dia main ni bila? Lama lah. Dia WhatsApp aku nak beli ni. Ni bang. Pok Cina tu bang. Ha? Cina tu orang Pahang. Live score. Tu, sampai bulan. Oh, malah. Ui, sangkut. Sangkut. Allah, lucu. Dapat plastik. Dapat plastik nangis tu. Besar weh. Sayang tu. Telok drag-drag. Sekali plastik. Bismillah.
pihak puteri apa makat yang ratu. Macam Lord of the Ring, Hmm. The Hobbit tu syok ke syok tengok. Kau tengok dia tu. Betul. Tapi kalau lawan-lawan syok lah. Pasal macam kita pernah duduk itu kan. Oh, Apalah. Tak kena besar weh. Dah. dia Dia tanduk lah, dia tanduk. jalau no. Duk balik-balik. Jangan sembang dia nak makan ni. Teruskan pencarian. Macam duduk ni nak duduk. Oh, balah. Macak. Oh, nak. Naik. Yes. Macak dapat kau ikan kedua. Tak gupau. Balas kau. Telah habis. Telan tu kurus ikan. Bau ni. Umpan nak. Okay kan kita nak balik dah. Dah pukul apa ni? Okey, dekat K7 lah. Jadi tu hari ni dapat seorang 2 ekor. Jom. Lihat suasana tu, pemandangan sunset. Sunset X Survival. Bye-bye para Bismillah. Okey kan, kita dah sampai rumah. Tengok lu hasil hari ni. Alhamdulillah dapat ekor kan. Boleh lah, abang dapat kering. Berapa besar ni? Aku 2 macam 2. Ni kita kurang tu. Kita sambung lain. Okey kan, pagi ni aku nak main sambung casting sebab pertama hari tak ada lama. Keluar pun dekat pukul 6. Okey lah, ni kita main awal sikit pagi ni dalam 7.40 tu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Malah hujan. Ni pun duk hujan lagi. Tengok tak dapat. Ayak naik ni, apa penat ayak pula. Elok penat ayak mesti hujan. Bismillah. Oh tu nangkap banyak. Mesej dah 3 ekor jadi. Sudah banjir tu. Dekatlah banjir ni. Balai apa? Balai? Tak pasal. Tengok tempat lain. Oh, tak kena. Ada dia. Tadi aku tak perasan dia makan. Duk tengok tempat lain. Ada dia. Dia ambil tak kena. Kali. Ui, tak kena lagi. Ui, boleh tahan saiz. Kita ke belakang sikit. Supaya ada ruang untuk sentak. Dia ada mereka. Dia duduk follow tu. Kali ipak lah. Pum. Hai. Mana dah? Jauh lah. Orang tu pun boiling kot. Ikan ke apa? Tengah cari ni boiling. Ui, boleh tahan saiz. Jangan lucu. Tak ambil lip grip tu.
Oh, tak buka mulut tak. Buka mulut. Alhamdulillah, geng. Aku dah tengah terahat ni lucut. Tengok meletup dalam tu. Unjuk-unjuk balah. Uduh. Kabai rupa lah. Layan. Nasib solid. Alhamdulillah rezeki hujan. Tuh. Padu say. Kurus sikit Palau sak. Boleh ni. Janji layan. Mantap, geng. Aku nak try sambak tak kena tadi sekali. Kita ambil ni dulu. Kembali lagi. Aduh, duduk try ni lain. Balah dulu. Ni sambak tak kena. Mana dah tahu. Oh. Ui. Alhamdulillah, Abu dapat absak tu lah. Naik ni pula. Tadi duduk terat ni. Tengok meletup belakang. Balah belakang tu. Biar resah kot Allah. Resah kot Cang dah lalu je pula. Resah kan. Alhamdulillah. Ikan kedua. Cari. Ya. Suang tu baru. Bismillah. Okey, cun. Oh, balah. Ami tak kena. Tak kena. Bismillah. Allah kita boleh nak. Malam-malam kita try dulu. Oh, balah. Ya, dia. Makan je Pak Niat lain ni. Makan jauh mak curut. Boleh lah saya ni. Ais kering. Nak niat lain tak tahu dia besar ni. Makan jauh lah. Nancap tarik. Ikan ketiga. Alhamdulillah. Rezeki hujan. Ni lorang tak ada. Bismillah. Oh, kena. Tak kena. Meletup dulu lah. Hai. Bau duk kata lorong ni sedarnya. Bismillah. Tak kena. Slow sikit. Tak mau dah. Dia ni. Bismillah. Bateri nak berak. Bateri sudah low, semalam dah pecah. Mana dan je lah. Ya, oh ikan, kenapa tak makan umpanku ini? Ini baru.
Makanlah umpan yang aku baling. Janganlah selet, kerana umpan tak selalu datang padamu ikan. Okey kan, aku dah balik rumah dah. Bateri pun nak habis, tinggal berapa persen eh. Dapat juga strike pagi ni 3 ekor. Bismillah. Ush, tokok. Okey, alhamdulillah. Ini strike besar jugalah tekok ni. Kat sekilo pun ni. Ni boleh tahan, nak tu kecil lah, 3 ekor je. Alhamdulillah ada juga. Tak gumpau. Okey, mantap lah. Okey geng, hak besar ni sekilo 300 geng. Kilo 300 besar ni tekok. Rekod baru tahun ni. Alhamdulillah. Dah besar tu. Kan? Sekilo 3. Hak ni sekati 600. Sekati hak ni. Okey geng, banyak aktiviti kita kali ni sampai saja. Kami pergi mengelau. Aku dengan Mak Cak kemarin. Kemarin dapat seorang 2 ekor. Lepas tu pagi ni aku pergi seorang. Hujan begini. Soyak-soyak tu aku keluar tu. Dapatlah 3 ekor. Tapi ada sekor tu seh besar lah, 1 kilo lebih. Alhamdulillah rezeki lah. Okey. Kesempatan ni aku nak ucapkan selamat raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Okey. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum.